Jangan berhenti buat video lah untuk ni. Macam ni. Okay geng, tengok tak? Yang ini kena air, kalau dia macam ni. Yang ni terendam dalam air. Orang-orang lama suka kalau jumpa kayu yang terendam dalam air lama lah. Kalau ni kan baru. Tapi kita boleh tengok. Separuh kena air, separuh kena panas. So majority tahu kalau kita sendiri mandi parit tengah hari, macam mana panasnya. Macam contoh kita berendam parit. Kenapa kita hitam sangat kalau kita mandi parit? Bukan sebab dia punya lumpur. Sebab atas cahaya, pantulan dari air tu cahaya lagi. So double, bab, air, pak, pantul, sign. Reflection. Lebih hitam. Sebab tu kalau korang tengok, kalau macam ni terendam separuh, tahan lagi, alhamdulillah okey lah. Sebelum dibuat perabot, bermakna kayu tu cukup kering. Dan kayu ni sizing dia bla 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 ngam. Sebab salah satunya geng, kalau anda kata dia terendam habis, dia okey. Ataupun dia terapung habis, jangan sampai ada kena air, pun dia okey. Tapi kalau barang separa macam ni, boleh tahan, bermakna okey lah barang tu. Kenapa Boy Jan cakap? Sebab Boy Jan jual barang dia sendiri. Sebab tu Boy Jan duk cakap macam tu. Tidak sayang. Mari tengok. Boy Jan ada barang jati mahal tapi boleh rosak, melengkung. Yang ini pun tengok ni, melengkung geng, jarak nampak? Tengok ni, melengkung. So ini kayu jati Sulawesi kita panggil ataupun Chopeng. Urat cantik, nampak? Okey, ni ada 4 kaping. 1, 2, 3, 4 ini sambungan. Okey. Tapi setakat ni tukang ni sambung okey. Cara epoxy, cara sambung dia cantik. Tapi kayu dia boleh melengkung. Dia ada beberapa faktor. Yang ini pun memang tak sesuai untuk outdoor. Semi outdoor okey. Outdoor tak sesuai. Hujan panas tak sesuai. Kayu jati jenis ni. So kalau kau tengok urat dia jarak. Bila kita tengok urat jati jarak, okey, dia ada dua je. Satu, kayu jati tu tempat latar ataupun senang membesar. Kayu dia tak kuat macam mana jati yang kuat macam ni. Jati yang kuat dia macam ni geng. Oh, urat dia. Ini merekah disebabkan bukan kayunya merekah, sambungan tukang. Yang ini pula sambungan tukang ni okey. Tu satu. Nombor dua, kalau kau tengok urat jarak macam ni, ada satu lagi jenis kayu. Nama dia Mindi. Kadang-kadang orang panggil jati Mindi ataupun jati Belanda. Tapi Boy Jan panggil dia kayu Mindi. Kualiti dia lebih rendah daripada jati yang macam ni. Sebab kayu Mindi hanya, tak silap Boy Jan lah ada kayu dan air, kandungan air. Dia seperti mahagoni, tergolong dalam softwood, tak silap Boy Jan lah So, kalau jati, walaupun jati ni Chopeng atau Sulawesi, jati dia ada mengandungi kayu, air dan minyak. Minyak tu untuk apa? Minyak tu untuk cover diri dia dari serangga dan juga